4 senaman bahu yang patut korang buat kalau korang nak bahu lagi cantik. Now first exercise, we're gonna do dumbbell press. Now pegang macam ni, relax bawa ke atas. 1, turun bawah. 2, ingat tangan 45 darjah, jangan buka luas, takut nanti cedera. 3, pelan-pelan je. 4, 5, turun bawah, naik balik. 6 lagi. 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Now kembangkan bahu, dumbbell this position, angkat. 1, 2, pelan-pelan je. 3 lagi. 4, Allahu Akbar. 5, siku angkat sama lebar dengan bahu anda. 7, 8, 9, 10. Next one, reverse fly. Turun bawah this position, sama juga, lebarkan bahu and then reverse. 1, aduh. 2, ni untuk real depth. 3, dah sekali dah lengur dah bahu tu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanpa henti, upward rope lah untuk kita punya traps, trapezius sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Allahu Akbar. 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Rehat sekejap, 1 ke 2 minit, lepas tu sambung balik. Cuba dalam 10 minit buat sebanyak anda boleh. Dan komen kat bawah apa lagi senaman yang korang nak saya kongsikan khas untuk anda semua.